Baik, tuan-tuan dan puan, anak-anak yang dikasihi, dalam belajar banyak perkara. Contohnya, cara untuk mengawal ahli-ahli pasukan saya dan cara untuk memberi ucapan tugasan yang diberi oleh kos-kos hebat yang sentiasa bagi sokongan kepada saya. Seterusnya, saya rasa sangat teruja kerana semua orang boleh dengar arahan saya dengan baik. Cara memimpin ahli-ahli dalam kumpulan, sebab untuk memimpin ahli kumpulan yang besar tu tak mudah, sebab banyak perangai yang kita perlu hadapi. Jadi saya rasa benda tu boleh mengajar saya untuk cara memimpin ahli-ahli di sekolah saya. Mungkin saja sebelum mengikut kursus dengan selepas mengikut perbezaan tak? Mungkin sebelum ni saya tak pernah bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Lepas masuk daripada camp ni, saya rasa saya boleh bergaul dengan pelbagai bangsa. Tetapi kalau kita melihat daripada hasil daripada ini, pengawal pasukan ini tanggungjawab dia sangat besar. Dia sepatutnya jadi model dan juga dia juga menjadi sebagai pemimpin kecil di sekolah. Beliau di SME selepas